Pemimpin yang baik tidak mencipta pengikut, tetapi melahirkan lebih ramai pemimpin. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam bicara buku daripada saya, Nurihana Zafira binti Muhammad Nur, berumur 11 tahun, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz, Hulu Intan, Perak. Kod sekolah saya ABB 5075. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah novel remaja yang menarik dan penuh dengan nilai kepimpinan serta persaingan sihat, iaitu Si Solehah Perfect A, karya Ain Maisarah dan Haziq Ridwan. Novel ini telah diterbitkan oleh Blink Trading Sendirian Berhad pada tahun 2021. Buku ini mengandungi 116 muka surat dan ilustrasi kulit buku ini membuatkan saya tertarik untuk membacanya. Novel ini mengangkat tema pilihan raya pelajar di sebuah mahat tahfiz, memperlihatkan pertembungan antara dua calon yang berbeza pendekatan dan prinsip. Mari bersama saya menyelusuri kisah ini. Kisah ini berpusat di Mahat Tahfiz Integrasi Ashifa, di mana Syed Siddiq, pelajar cemerlang yang telah menerima anugerah kepimpinan antarabangsa, telah ditawarkan jawatan ketua pelajar oleh pengetua. Namun, cadangan ini dibantah oleh beberapa orang guru yang berpendapat bahawa jawatan tersebut seharusnya dipilih oleh pelajar sendiri. Oleh itu, pihak sekolah telah mengadakan pilihan raya kecil untuk memilih ketua pelajar yang baharu. Dalam pilihan raya ini muncul pesaing hebat. Nik Jannah, seorang pelajar perempuan yang baharu berpindah ke Mahat Tahfiz Integrasi Ashifa. Dek kerana pribadinya yang mulia, tutur kata yang santun berbicara dan penampilan sopan bak muslimah sejati lagaknya, membuatkan namanya meniti di bibir para pelajar perempuan yang menjadikan sebagai idola dan contoh tauladan remaja. Pendek kata, ialah gadis muslimah perfect A. Kehadirannya mencabar kedudukan Syed Siddiq yang merasakan dirinya yang paling layak memegang jawatan tersebut. Maka berlakulah pertembungan antara dua pelajar yang tampak sempurna serba-serbi dalam pilihan raya. Merebut jawatan kepimpinan tertinggi itu, pertembungan ideologi antara dua calon ini membawa kepada persaingan sengit. Bermacam-macam strategi dipasang untuk memenangi hati pengundi. Syed Siddiq telah menubuhkan Barisan Remaja Nasional bersama dua rakannya, Hadik Kamal dan Amar Bahari. Manakala Nik Jannah memimpin pergerakan usrah seluruh Aspuri dengan sokongan Siti Hajar dan Sarah. Satu demi satu, aib terbuka dek kerana mengejar cita-cita dunia. Persaingan ini mula dicemari dengan taktik kotor, termasuk penyebaran fitnah dan budaya tular, merosakkan imej calon. Nik Jannah terpalit kontroversi yang memaksanya menarik diri daripada pilihan raya, membolehkan Syed Siddiq menang tanpa bertanding. Namun, kemenangan ini menimbulkan persoalan. Adakah beliau benar-benar layak dan diterima oleh pelajar lain? Akhirnya, apabila kebenaran terbukti, keadilan akan bangkit dan kebatilan pasti runtuh. Kontroversi tentang Nik Jannah yang telah ditimbulkan oleh Syed Siddiq telah diketahui oleh semua warga Mahat Tahfiz, termasuklah Tuan Pengetua. Syed Siddiq dan rakan-rakannya telah digantung sekolah atas perbuatan mereka, manakala Nik Jannah telah diangkat menjadi ketua pelajar dengan panggilan Si Solehah Perfect A. Si Solehah Perfect A bukan sekadar kisah pilihan raya pelajar, tetapi juga cerminan nilai kepimpinan, integriti dan keadilan dalam kalangan remaja. Novel ini sesuai untuk pelajar tahap 2 sekolah rendah, pelajar sekolah menengah dan sesiapa yang ingin memahami dinamika kepimpinan dalam konteks pendidikan Islam. Banyak pengajaran yang boleh diperolehi daripada novel ini. Antaranya, untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, pemimpin itu mestilah mampu menyentuh hati orang lain dan tidak mengambil kesempatan terhadap jawatan yang disandang. Seorang pemimpin seharusnya bertanggungjawab, adil, berwawasan, sentiasa merendah diri dan seorang yang berdisiplin.
Setelah membaca buku ini, saya terinspirasi untuk menjadi seorang pemimpin seperti Nik Jannah, si solehah perfect A. Sekian sahaja bicara buku kali ini. Semoga ia memberi inspirasi dan membuka ruang untuk kita lebih memahami erti kepimpinan yang sebenar. Bye. Assalamualaikum.